adalah menjadi hasrat kerajaan dan memastikan hutan, internet dan kualiti di semua universiti awam adalah baik dan berkualiti dan liputan yang menyeluruh. Universiti Malaya ini telah dikenal pasti sebagai universiti yang pertama untuk kita jadikan sebagai satu projek perintis. Capaian internet tu memang sangat penting dari segi masalah internet, terutama sekali di Kolej 7 ni, dari segi assignment ke. Dan assignment kita orang kena hantar online lah. Every time nak hantar, tiba-tiba line hilang. Kadang-kala saya tak dapat nak hubungi ibu bapa saya sebab line yang terputus-putus, especially kalau saya berada dalam bilik. Saya kena keluar daripada kolej, saya kena pergi tempat lain untuk saya dapatkan bahan-bahan belajar. Kalau pelajar UK ni agak sukarlah ingin bergerak dari satu tempat ke satu tempat semata-mata untuk mencari capaian internet. Berdasarkan pengujian kita pada hari ini, kita dapati ada beberapa syarikat penyedia perkhidmatan yang tidak mencapai kualiti ataupun mandatory standard yang telah ditetapkan. Kita telah meminta Telco sendiri untuk membuat penambahbaikan liputan internet yang lebih baik dan berkualiti di kawasan UM sendiri. Hasil daripada aktiviti penambahbaikan yang telah dibuat, kualiti perkhidmatan internet di Universiti Malaya telah mencapai status yang memuaskan. Sekarang saya nampak perbezaan sangat ketara di mana saya dapat menghantar tugasan-tugasan saya kepada lecturer saya on time. Dan kawan-kawan saya daripada pelajar OKU pun tak payahlah nak keluar jauh-jauh untuk cari internet. Sekarang saya dapat hubungi ibu bapa saya dan dapat buat video call dengan senang. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan juga MCMC kerana penambahbaikan dan mudah-mudahan akan memberi impak yang besar kepada para pelajar mahasiswa-mahasiswa kita dan juga kepada Universiti Malaya.